Datuk Yang Dipertua, adalah penting bahawa kalau kita lihat pakej rancangan ekonomi ini, sungguh pun seperti yang disebut tadi, bahawa kita menyokong pakej rancangan ekonomi, dan kita harapkan bahawa ia boleh lebih besar, dan bila disebutkan 60 bilion bukan 10 bilion yang diwawakan sebelum ini, kita tentunya rasa gembira. Tetapi bila kita menelitinya secara mendalam, kita rasa bahawa apa yang diumumkan sebelum ini adalah suntikan atau bantuan yang sebenarnya kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia hendak melihat macam mana pakej rancangan ekonomi ini boleh mengubah hidup mereka. Macam mana pakej rancangan ekonomi ini boleh memberikan manfaat kepada mereka. Sekiranya kerajaan ingin membantu rakyat, adalah penting, adalah wajar bahawa kerajaan menilai atau mengikuti, mencontohi apa yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Taiwan dan Singapura, di mana mereka berikan wang tunai kepada rakyat Malaysia. Sebagai satu contoh, negara Taiwan telah memberikan wang tunai sebanyak 8.5 bilion ringgit untuk rakyat Taiwan, atau 400 setiap orang, untuk membolehkan mereka membuat perbelanjaan dan secara langsung merangsangkan ekonomi. Di sini saya tidak lihat satu sen pun diberikan kepada rakyat Malaysia, dan saya rasa ia adalah satu kekurangan yang mungkin akan menyusahkan pakej rancangan ekonomi ini berjaya. Oleh itu, saya sekali lagi menyuruh pihak kerajaan pusat, kalau boleh sekurang-kurangnya berikanlah wang tunai secara langsung kepada rakyat Malaysia. Kepada mereka yang kehilangan kerja, kita harap mereka boleh diberikan bantuan pemberitaan kerja sebanyak RM800 sebulan. Nah, untuk 150,000 orang yang dijangkakan akan kehilangan kerja, ia hanya akan memakan perbelanjaan sebanyak RM2 bilion untuk tempoh 2 tahun ini, atau RM1 bilion setahun. Ini bukanlah satu jumlah yang agak besar. Kalau dibandingkan dengan RM60 bilion untuk 2 tahun, apa itu RM2 bilion? Di sini saya rasa program ini, pemberian bantuan wang secara langsung ini, akan benar-benar menyelamatkan ekonomi negara. Seperti yang disebutkan sebelum ini, sebarang pakej rancangan ekonomi mestilah memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, ia mesti mampan. Kedua, ia mesti adil dan saksama. Dan ketiga, ia mesti demokratik. Dan kalau ia memenuhi kriteria ini, kita akan lihat perbezaan dalam 3 aspek, iaitu mutu kehidupan, kedua pendidikan, dan ketiga kesihatan. Nah, sekiranya ketiga-tiga petunjuk ini menurun, saya rasa ini akan menjejaskan kehidupan rakyat Malaysia. Saya ingin menyuruh pihak kerajaan, janganlah, kita tidak bermaksud untuk menyatakan, untuk meminta bahawa yang syarikat besar ini tidak dipedulikan, tidak. Tapi sekurang-kurangnya nampaklah juga orang-orang biasa, baik pekerja biasa ataupun supervisor ataupun dalam peringkat pertengahan, kerana mereka benar-benar menghadapi kesulitan. Cuma pun seperti yang saya sebut tadi, pengecualian cukai dialu-alukan. Tapi apa gunanya pengecualian cukai atau insentif cukai diberikan sekiranya mereka tak dapat gaji atau pendapatan langsung? Ia tak bermakna kepada mereka ataupun kepada syarikat-syarikat yang akan gulung tikar. Apa maknanya insentif cukai ini kalau mereka tak mampu, tak layak untuk
membayar cukai. So di sini saya rasa adalah penting bahawa kita berikan bantuan secara langsung. 2 bilion bukanlah jumlah yang besar, tapi 2 bilion ini boleh menyelamatkan banyak rakyat, banyak warga negara. Dan saya rasa itulah yang penting. Mohon penjelasan. Ya. Sila. Ya. Terima kasih. Silakan. Ketua, terima kasih. Bagan, saya ingin mendapat sedikit penjelasan tentang idea daripada Bagan berkaitan dengan pemberian langsung secara tunai ini kepada rakyat. Kerana berdasarkan kepada beberapa buah negara yang turut mengamalkan sistem yang sama, impak yang lebih positif itu tidak nampak dalam tempoh yang panjang. Kerana apabila kita mula memberikan secara tunai, mungkin dalam tempoh krisis ekonomi yang tidak stabil di peringkat global ataupun di peringkat nasional, tapi apabila ekonomi dah pulih, untuk kita nak tarik balik pemberian secara tunai itu akan memberikan kesan yang tidak baik kepada rakyat. Kerana kita menyediakan mentaliti pemberian tunai. Ini pandangan saya yang saya minta komen daripada Bagan. Kerana apa yang lebih baiknya ialah sekiranya kita memberikan 2 bilion yang dicadangkan oleh Bagan itu dalam bentuk menurunkan harga-harga barang ataupun kita subsidi harga barang supaya rakyat boleh mendapat harga barang yang lebih murah. Jadi minta komen daripada Bagan tentang idea tersebut. Terima kasih. Saya pun setuju kalau kita dapat kurangkan itu harga barangan. Tapi harangan ini, kalau turunkan harga barangan ini pun melibatkan subsidi. Sama seperti apa yang boleh disebutkan sebagai grant, itu pun boleh dianggap sebagai satu subsidi. Tapi ia hanyalah untuk satu tempoh yang pendek, untuk 2 tahun. Dan sekiranya pemberian ini dapat dibuat secara langsung, dia akan mewujudkan itu multiplier effect dengan izin. Saya rasa Yang Berhormat dari Kuala Kedah pun faham tentang multiplier effect itu dalam aspek Keynesian. Dan kalau kita lihat multiplier effect adalah dalam aspek dalam multiplier of 1.7, 1.7. Saya rasa 2 bilion ringgit ini kalau dibelanjakan sekurang-kurangnya akan memberikan peluang perniagaan sebanyak berapa? Mungkin 3.4 bilion pada peniaga-peniaga kecil. Saya rasa ia lebih bermakna kepada rakyat biasa. Dan kalau kita lihat dalam aspek itu penurunan harga, saya rasa dalam subsidi ini mungkin lebih besar. Tetapi kesannya mungkin tidak begitu luas. Kerana apa gunanya untuk turun harga barang kalau kebanyakan pekerja-pekerja yang hilang kerja mereka tidak ada gaji atau tidak ada wang untuk membuat perbelanjaan harian. So oleh itu saya rasa adalah lebih bermakna kalau kerajaan menggunakan, kita bukan cakap menggunakan keseluruhannya, menggunakan sebahagian kecil daripada package 60 bilion ini untuk orang biasa. Dan bukan buat pelaburan di syarikat-syarikat besar. Saya rasa ia kurang bermakna. Seperti mana value cap ini yang saya sebut tadi, 5 bilion dipinjam daripada EPF, KWSP untuk melabur di syarikat-syarikat bursa Malaysia. Saya rasa itu sangat luar biasa kerana bila syarikat-syarikat bursa Malaysia tersebut meraih keuntungan besar, saya tak nampak mereka berkongsikan keuntungan dengan rakyat. Tetapi apabila mereka menghadapi masalah pula atau menghadapi kerugian, kerajaan mahu kerugian ini ditanggung oleh pekerja-pekerja biasa. Mengapa bila dia untung tidak berkongsikan keuntungan, tapi bila rugi rakyat Malaysia pula kena menanggungnya? Saya rasa itu tak kena pada tempatnya.